Assalamualaikum semua, apa khabar? Right now tempat aku ada berubah sikit. Tak tahu kenapa. Pagi tadi dia sibuk sikit. Wah, ada banyak perubahan tempat aku tu. Bau kemas sikit. Tapi tak tahulah tempat aku berubah. Tapi cerah kat sini. Aku nak cari langsir yang gelap. Langsir yang gelap supaya dia tutup. Yalah, aku nak buat konten senang sikit. Aduh, tapi apa ini aku lupa nak intro Apapun, intro dulu guys. Bola gol mengguncang siang dan malam, semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang di hati kita, jadi pahlawan cemerlang. Guys tadi petang tadi memang agak panas guys Dan pada pukul 6 petang ni aku nak tengok perlawanan JDT. Sebab JDT lawan guys, JDT lawan petang ni. Dan kita sambil menunggu Bulan apa ni, bulan raya pun dah dekat ni. Dan cuti sekolah pun budak-budak pun dah boleh cuti dah 18 Mac. Dan macam-macam lagi. Dan ini daily vlog yang berapa guys Yang puasa 21 Aku dah lupa 21 ke 22 dah. Sebab aku dah macam semakin hari makin lupa nak buat vlog kan. Pagi tadi aku tak sahur. Aku rasa lupa sahur je guys dalam beberapa minggu ni guys Lupa nak sahur pun ada. Tapi bagi aku tetap boleh puasa guys kan. Aku boleh puasa, no problem lah. Sebab bagi aku puasa ni macam dah jadi budaya. Kalau kita macam selalu puasa kita macam dah tak biasa makan satu hari tu. Jadi aku dah biasa benda tu kan. Hebat. Terima kasih semua untuk vlog yang terakhir kali ini. Dan insyaAllah jangan nak muncul. Sorry guys nak buat aku kacau. Tapi apa ini adalah last daily vlog untuk bulan puasa. Dan insyaAllah nanti pagi aku akan update banyak lagi lah. Sebab hari ni aku rasa macam sibuk sikit. Tapi setiap hari berbeza sibuk juga kan. Tapi apapun, itu sajalah video kita kali ni. Assalamualaikum amigos, baby. Nak buat kacau kan. Nak cakap apa? Dah. Hai. Lagi cakap. Nak cakap apa? Hello. Abi. Dah. Mama. Dah tengah rakam lah.